So sekali lagi sekarang emas tengah mencanak naik, semua tengah FOMO, panik, nak kaya cepat nak beli emas. So mulalah mereka cari cara untuk beli emas mampu milik. Ni emas mampu milik ada at least 2 scam dalam industri emas mampu milik ni. Yang pertama yang tengah panas sekarang, mereka kata konsep emas lelong atau emas kilang. Beli direct kilang tapi lambat sikit lah datang kan. Duk buat emas tu stok tak ada sekarang, tapi tak apa bayar dulu, mungkin dapat diskaun 10, 20, 30% bawah harga pasaran. So dia pun kata okey lah, biasa pre-order. Kereta pun nak beli pre-order kena tunggu kak 2-3 bulan. Okey, make sense kan. Sekali bila emas melambung, barang pun tak pernah naik. Maksudnya orang yang nak jual tu depa bet rasa emas ni takkan naik atau stagnan, boleh depa rolling buat benda lain. Sekali emas tu naik, dia kena bagi balik lagi banyak. So memang lesap lah orang yang jual emas pre-order atau kilang, emas lelong and so on. Tak apalah, mungkin nak keluar duit banyak, nak beli 1 gram tak mampu. Depa start jual emas RM10, RM20. Dia buat konsep ala-ala dinar. Kalau kan tengok dinar bulat, okey, duduk dalam satu plastik clear. Okey, so dia buat sebiji macam tu. Depa tiru, depa tak kata benda tu dinar. Depa kata emas ni mampu milik RM10, RM20. Bila hang beli benda tu, rupa-rupanya emas dalam tu, emas hak depa duk tempel kat aiskrim. Betul dia emas. Tak ada siapa kata benda tu bukan emas. Orang yang beli rasa RM10 emas murah sebab dia rasa 1 gram emas nak ratus. Rupa-rupanya emas tu berat dia 0.001 gram. Bernilai 6 kupang saja, 60 sen. Duk pi bayar sampai RM10-20. 1 gram orang sanggup beli RM10,000. Yalah kalau 0.001 gram RM10-20, 1 gram RM10,000. Tak masuk akal. 1 gram baru RM600. So benda tu adalah game-game so-called orang duk invest banyak lah, setengah juta habis lesap. 2 orang kumpulan yang akan rugi dalam pelaburan adalah 1 orang yang tamak, yang kedua adalah orang yang takut terlepas.